Suara ada, rupa tak ada. Bukan Aina yang cakap, tapi netizen yang cakap. Dan media yang keluarkan macam ni. Kenal artis ni? Ini Zain. Zain ada masalah kulit berminyak, kurang hydration dan kulit sensitif. Itu adalah punca bakteria di muka Zain. Ini adalah muka Zain sebelum buat treatment. Zain ada masalah dry sensitive skin, acne, parut merah, parut hitam, parut lekuk dan juga keloid. Treatment yang saya sarankan adalah chemical peel. Ini untuk membantu buang sel-sel kulit mati, mengecutkan jerawat dan mematikan bakteria. Treatment seterusnya pula adalah treatment Oxyboost. Oxyboost dapat membantu untuk meningkatkan hydration dan mengurangkan sensitif kulit. Saya sarankan treatment ini untuk dibuat sekerap 2 minggu sekali, especially untuk yang ada kulit sensitif. Next treatment is skin booster injection. Skin booster injection ni akan bantu untuk tingkatkan hydration and repair skin barrier. Seterusnya, kita akan buat treatment TCA Cross. Treatment ini akan dapat membantu untuk menaikkan parut-parut asid dan kita akan combine dengan treatment laser CO2 untuk bantu kurangkan acne scars dan improve skin texture. Treatment ini juga sesuai untuk orang yang ada masalah kulit kusam dan juga oily. Last sekali, microneedling. Treatment ini dapat bantu untuk stimulate collagen dan naikkan parut lekuk. Selepas 3 bulan, inilah skin Zain yang sekarang. Masalah jerawat, parut jerawat dah pun slowly menghilang. Sekarang, Zain happy dengan perubahan skin Zain dengan Aina.